Hai anak-anak Johor, korang tahu tak dekat Johor terdapat JTDC? Jangan terus scroll dulu, pasal video ni memang wajib korang tonton sampai habis. Sebab MDJ nak kongsikan tentang komitmen JTDC berkaitan semua peluang bergaji premium dan latihan hebat dari kerajaan negeri untuk korang. Tapi sebelum tu, apa itu JTDC? Johor Talent Development Council atau Majlis Pembangunan Bakat Johor dikenali dengan JTDC adalah inisiatif strategik kerajaan negeri melalui Unit Strategik Modal Insan Johor SMI dengan misi untuk membina bakat Johor. Maksudnya, bukan sekadar ramai tenaga kerja, tapi tenaga kerja berkemahiran tinggi yang diperlukan oleh pasaran pekerjaan, terutama majikan di sektor berimpak tinggi. Korang nak tahu sebab wujudnya JTDC? Objektif JTDC ialah meningkatkan bilangan tenaga kerja berkemahiran, memastikan penawaran dan permintaan bakat adalah seimbang, memecahkan silo dan mengurus usaha pembangunan bakat. Sebab JTDC nak padankan bakat tempatan dengan pelabur, terutama industri-industri besar di negeri Johor, terutama di Zon Ekonomi Khas Johor Singapura GSSEZ. Tapi, apa inisiatif di bawah JTDC? Antara inisiatif di bawah JTDC adalah: pertama, Skills for Johor. Program flagship dilancar untuk belia Johor khususnya lepasan TVET, Diploma dan Pemanfaatan Johor supaya kemahiran korang menjadi sangat relevan dengan industri, terutama di JSSEZ. Jadi, latihan disediakan oleh pusat-pusat latihan berakreditasi dan paling penting, selepas latihan, peserta disasarkan mendapat gaji premium. Kedua, Pro Mahir. Ini adalah program kemahiran tinggi di bawah JTDC, khususnya SMI. Fokus program adalah latihan dan pensijilan yang diiktiraf industri supaya tenaga kerja Johor lebih kompetitif dan sudah lebih 3,500 dalam meraih manfaat daripada Pro Mahir sejak mula hingga kini. Ketiga, JTDC Job Fair. Platform terhebat untuk korang berhubung terus dengan majikan-majikan hebat dan terkemuka. JTDC Job Fair ini merupakan karnival kerjaya yang diadakan bersama rakan-rakan strategik seperti Perkiso melalui My Future Job. Selain itu, JTDC Job Match juga diadakan berperanan sebagai platform pemadanan pekerjaan job matching antara majikan berkualiti tinggi dan bakat dari Johor. Program ini dirangka bagi memastikan peluang pekerjaan yang ditawarkan adalah bernilai tinggi, selari dengan keperluan industri semasa dan perkembangan ekonomi negeri Johor, khususnya dalam konteks Johor Singapore Special Economic Zone JSSEZ. Menerusi inisiatif ini, korang boleh hadir temu duga on the spot selain melakukan simakan resume, tapi paling best adalah mencari kerja dengan gaji yang menarik atau premium. Keempat, padanan industri dan akademik. Korang tahu tak, JTDC betul-betul serius nak jalin kerjasama antara industri dan institusi latihan atau universiti supaya pelajar atau graduan Johor ada laluan jelas ke pekerjaan yang bermutu tinggi. JTDC sentiasa bincangkan tentang hala tuju jangka panjang termasuk pembangunan bakat menerusi kerjasama besar-besaran antara universiti dan majikan. Jadi, kalau korang tengah cari kerjaya yang bukan sekadar kerja biasa tapi kerjaya bergaji premium, inisiatif kerajaan negeri melalui JTDC wajar untuk korang ambil tahu. Ini bukan janji kosong, sebaliknya kerajaan negeri memang komited nak bawa belia Johor ke tahap lebih tinggi melalui latihan tersusun, padanan kerja strategik dan gaji setimpal. Ambil peluangnya sekarang. Masa depan korang bukan sekadar dapat kerja, tapi dapat kerjaya. Nak tahu topik apa lagi untuk tahu tak minggu akan datang? Stay tune bersama Media Digital Johor, okey? Maju Johor, agenda kerjaya kita.